Oh, maaf. Saya tak sengaja. Kau lagi? Excuse me? Kau yang aku langgar hari tu kan? Encik salah orang. Tak, memang kau. Cara kau sebut encik tu pun aku kenal lah, Ustazah. Saya bukan ustazah. Confirm, memang kau. Saya dah minta maaf kan hari tu. Encik ni nak apa lagi Tak panas ke pakai macam tu? Tak rimas? Encik ni memang duduk bawah tempurung ke apa? Ramai je orang yang pakai macam saya sekarang kan? Yelah, tapi biasanya yang pakai macam ni Ustazah. Ataupun suami dia orang Ustaz. Ataupun ayah Datuk Imam. Tapi kau cakap kau bukan Ustazah, jadi maksudnya suami kau Ustaz? Atau anak Tok Imam? Encik boleh tak tolong buka sikit minda tu? Tak semua orang yang pakai macam saya ni seperti apa yang Encik fikirkan. Ya, memang betul. Ayah saya Tok Imam. Tapi Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate. Layari pautan di profil.